Tapi pagi sekolah Cina, petang sekolah khabar. Sekolah khabar kan? Ayah dia cikgu, mak dia cikgu, dua-dua ni ahli jamaah masjid. Kat rumah mereka saya pin banyak. Yang kata power tak power keluarga mereka ni buat pengajian di rumah, panggil saya pergi ke rumah mengajar. Dia nak juga ini bahasa, tapi tak apa. Perkembangan sekarang ni perlu kepada itu, tak ada masalah. Tapi jangan hantar kita orang lain. Hantar anak sekolah Cina, petang tu suruh anak pergi tokong. Oh dia lah. Nak jadi apa lah. Pergi sekolah Cina, petang tu siap-siap pergi tokong pula. Rekrut. Jadi ada sahabat-sahabat saya, bukan satu keluarga, bahkan banyak keluarga. Dan bila saya tanya, dia kata anak saya ustaz, 3 orang sekolah Cina. Masuk sekolah Cina, tak daftar tak sekolah kebangsaan. Tak mahu ustaz, saya nak bagi anak saya boleh bahasa lain daripada bahasa kebangsaan. Tapi pagi sekolah Cina, petang sekolah khabar. Sekolah khabar kan? Ayah dia cikgu, mak dia cikgu, dua-dua ni ahli jamaah masjid. Kat rumah mereka saya pin banyak. Yang kata power tak power keluarga mereka ni buat pengajian di rumah, panggil saya pergi ke rumah mengajar. Dia nak juga ini bahasa, tapi tak apa. Perkembangan sekarang ni perlu kepada itu, tak ada masalah. Tapi jangan hantar kita orang lain. Hantar anak sekolah Cina, petang tu suruh anak pergi tokong. Oh dia lah. Nak jadi apa lah. Pergi sekolah Cina, petang tu siap-siap pergi tokong pula. Rekrut. Tapi kalau masuk sekolah khabar, ada akidah asas semua, ada fardu ain, InsyaAllah tak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab keperluan sekarang ini tidak ada masalah apa, jaga akidah kita. Kalau kita nak dakwah macam mana kalau hanya satu bahasa? Kadang-kadang kita dengar ada pendakwa-pendakwa yang boleh 7 bahasa, 8 bahasa. Oh, tak ada lah, umur kita tak ada lagi itu. Tapi ada yang boleh sampai banyak bahasa. Inggeris orang kata lah, bahasa Melayu sendiri punya bahasa, bahasa ibunda, bahasa Arab boleh, bahasa Perancis boleh, bahasa Urdu boleh. Allahu Akbar. Yang ini terpelihara daripada yang haram-haram dan melebih-lebihi yang ditegahkan. Dan melebih-lebihi yang ditegahkan. Jaga daripada perkara yang berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau perkara yang elok kita lebih itu bagilah, lebih doa, lebih zikir, lebih semayang, lebih puasa sunat, okeylah itu. Tapi perkara yang ditegah, perkara yang kebiasaan dalam kehidupan kita pun elok daripada berlebihan. Lebih apa? Lebih sembang, jangan bahaya kalau banyak sembang. Lebih tidur, buat apa? Untuk apa kalau nak lebih tidur? Ambil masa yang tertentu sahaja untuk rehat, untuk jaga kesihatan. Kalau tak tidur, masalah kepada kesihatan, sakit tu kan? Itu lebih macam tu tak kena. Lebih berjalan, sana sini, buat apa? Kau tak boleh nak jalan, tapi lebih sehingga kan hubungan silaturahim diabaikan. Tak pernah balik ke rumah orang tua dia, tak pernah hubungi adik-beradik dia. Bila telefon saja, kamera Helen, telefon saja, genting Helen, telefon saja, dan nak toba. Bila nak balik rumah ayah ni 5 tahun dah tak balik, tu tak mau, berlebih berjalan. Iaitu terpelihara daripada sangat jimat. Terpelihara tu ambil atas tu sikit, dia sambung. Tersangat jimat.
jimat tu memanglah disuruh, dan kalau tidak jadi boros. Jadi berjimat, tambah sikit lagi nama dia jimat cermat. Jimat cermat. Tapi yang tak boleh ni apabila tersangat jimat sampai dia jadi kedekut. Kedekut. Anak minta, dia simpanlah duit sama, asyik-asyik minta. Dan memanglah kami duk minta kat ayah selama ni, tapi tak pernah pun ayah tunaikan, tak pernah ayah bagi pun. Setiap kali kami minta sesuatu, ayah kata simpanlah duit. Betul lah kita kena simpan ayah, tapi takkan dah tak boleh bawa keluar sekali-sekala, setahun sekali. Ini semua hidup kami ni tak pernah pun nak lebih daripada biasa. Biasa-biasa tu beli makan kat rumah lah. Sekali anak dia pakat-pakat, apa kata ni sempurna cuti sekolah, bawa lah ayah, soya belanja, kita makan kat luar sama. Sekali-sekala akan selalu demam lah ayah, tiap malam nak makan kat luar. Hampa ni selalu minta lah, tak pernah ayah tunaikan permintaan kami. Lagi ayah tak pernah tunai, kami nak minta tiap-tiap hari. Jangan tersangat jimat, kecuali kalau si ayah tu tak mampu. Jadi tak boleh duduk sorok, tak boleh duduk rahsia. Abang betul-betul kat anak. Wahai sekalian anak-anak ayah, sebenar kerjaan ayah ini pendapatan 700 sebulan. Tapi macam mana nampak ayah handsome? Ayah pandai jaga badan, mandi fajar, sulam-sulam, mandi bunga. Ayah tu dah tengok muka ayah berseri-seri, apa ni anak ayah, tapi tengok macam muka ayah. Tengok ayah muka campak, tapi sebenarnya ayah tak bohong. Ni pekerjaan ayah, ni slip gaji ayah. Tengok, 700. Abang ni tak bohong. 700 banyak. Jom kita shopping lah. 700 ni hantar dah. Ni rumah nak kena bayar, tu motor kat bang. Kan beli tolak. Tinggal 300. Tu macam mana 300? Padahal hang pula minta kat ayah lebih-lebih. Duit sekolah pun minta sehari RM20. Tu dia. Barulah anak-anak kakak tu sedih. Oh ayah, kami tak tanya kuat ayah gaji 7,000 atau 700. Tak minta lah. Tu anak-anak pula tu, dia kecil-kecil pun nak kerja, nak tolong ayah dah. Cantik. Tapi tak abang, ayah ada kerja. Ayah bukan curi, ayah ada kerja. Ayah kerja apa? Jangan tanya apa anak buat cara anak. Dia pengen ayah dia buat ni orang kaya kan. Dia banyak kan. Minta ayah kita pergi malam ni, kita pergi serang kedai tu. Kau makan betul-betul, ayah duit jenuh. Tak abang kerja apa, tak abang gaji berapa. Jadi terus terang selesai masalah. Anak pun tak minta-minta, isteri pun tak gaduh sangat daripada duit ringgit suami dia. Bahkan kalau dia mampu, dia kata abang izinkan saya ada kemahiran, saya ada kelulusan, saya nak bantu keluarga sama. Abang dapat separuh gaji macam tu, saya pun macam tu juga, ni campur dia jadi banyak. Alhamdulillah kita boleh teruskan kehidupan keluarga kita dengan harmoni, dengan selesa. Daripada kita nak meminta bantuan itu ini sampai naik ke bendera putih, apa ni? Jadi apa kita?